Hai guys, welcome to Drive Hub. Hari ini, saya nak memperlihatkan kita punya BYD Auto yang dah masuk pasaran Malaysia. Model EV SUV compact ni menjadi tumpuan sebab harga dia sangat kompetitif dan teknologi canggih daripada BYD. Varian dan harga anggaran untuk BYD Auto Premium RM100,000 on the road tanpa insurans. Lampu depan LED automatik dengan DRL. Grill hadapan rekaan Dragon Face yang moden dan aerodinamik. Motor dan prestasi single motor FWD kuasa maksimum 130 kW atau bersamaan 174 horsepower dan torque maksimum 290 Nm. Bateri 51.13 kWh LED bateri. Jarak pemanduan NEDC sehingga 410 km. Rim alloy 17 inci dengan tayar profil 215/60 R17. Reka bentuk crossover compact lebih kecil dari Auto 3. Panjang 4,310 mm, lebar 1,830 mm untuk tinggi 1,675 mm dengan wheelbase 2,620 mm. Suspension Mapletion strut depan, torsion beam belakang. Lampu belakang LED penuh lebar full width tail light bar dengan rekaan mobil seri. Spoiler sporty, ruang boot 400 liter dilipat hingga 1,320 liter. Masuk dalam, vibe dia moden gila dan penuh teknologi. Skrin sentuh pintar 12.8 inci yang boleh berputar, rotating touchscreen, panel meter digital 8.8 inci. Tempat duduk kulit sintetik termasuk kerusi pemandu 6 hala, power adjustable dan ventilated untuk varian premium. Pengecas telefon tanpa wayar 50W wireless charger, 8 speaker audio, ruang kaki yang baik untuk segmen ini. Tempat duduk belakang, corong aircon belakang dan USB port. Bila dia masuk D tu dia nak gerak tu, dia rasa macam tak sabar nak gerak. Tapi dia macam ni, tekan je terus dia dah, "Oi, aku nak jalan ni." First experience masuk dalam kereta ni, dia tak sabar untuk diuji pandu kereta ni. Dia bukan bergerak slow, dia terus gerak, orang kata laju sedikit. So sekarang ni kita nak test dia punya, orang kata ADAS dia. Dia ada ACC dengan ICC. Jom kita try. So dia ada button dekat kita punya steering ni, memang ada button. And then sekarang kita tengah 30 km/h. Kita kuat lajukan sedikit. Nampak dia brake lebih awal, lebih kurang 10 meter daripada kenderaan di hadapan. So kita test lagi sekali. Ini adalah untuk test brake dengan kereta hadapan. Kita menggunakan ADAS. So guys, walaupun dah 10 meter di kereta hadapan, dia dah start braking. Slow and slow. And then sekarang jarak di antara kereta depan dengan kereta kita lebih kurang 3 ke 4 meter. Nampak dia akan ikut kereta hadapan punya kelajuan. Itulah kita punya ACC. Kalau korang nak tengok kamera, dia terus orang kata dalam keadaan macam ni lah. Dia ada keluar 3 side sekali. Bahagian orang kata depan kita daripada atas and then belah kiri. Tapi kalau untuk kita punya bahagian aircon pula, kalau nak dikatakan rate aircon dia orang kata per 10, saya bagi orang kata lebih kurang 6 ventilated punya seat. So orang kata rasa dia dia tak terlampau kuat. Dia tak terlampau kuat untuk kita punya seat. Tapi bagi saya, okey, dia masih rasa sejuk. Tapi tak adalah macam sejuk sangat sampai belakang, sampai tak di sana, tidak. Orang kata kalau korang panas tu, dia ada sejuk sebab dia masih ada rasa sejuk dan aircon dengan angin lah sekali kat situ. So guys, untuk kereta kita ni boleh pergi sekali full charge adalah 410 NEDC tau. Orang kata kosong hingga ke 100 km/h mengambil masa hanya 7.9 second saja. Nak try? So kita try. Amazing. Tadi pun tak sampai 7 second pun. Tapi memang orang kata menarik lah kereta ni. Sebab apa, dia punya kelajuan dia, pick up dia memang okey. Selamat datang ke BYD Harmony Auto Hartamas. Nama saya Zuka. Kenapa korang kena test drive Auto tu? Sebab pecutan pantas 0 ke 100 dalam masa 7.6 saat sahaja. Dan dengan desainnya sleek dan stylish. Jangan lupa follow Drive Hub untuk review lebih banyak kereta.